Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dalam perjalanan menghala ke London Central Masjid. Saya naik Jubilee Line, stop di stesen Baker Street. Seterusnya berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer untuk menghala ke Masjid Central London. Ini dalam perjalanan lah untuk menunaikan solat fardu Jumaat, insyaAllah. Jom sama-sama saya bawa anda, kita menjelajah pula ke dalam London Central Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okey, itu adalah Central Mosque of London. Okey, alhamdulillah saya dah sampai di London Central Masjid yang terletak di sebelah kanan. Okey, jom kita sama-sama masuk ke dalam, insyaAllah, dan seterusnya menunaikan solat fardu Jumaat. Okey, sebenarnya di Central London ni dia ada 2 sesi untuk solat Jumaat, iaitu pada pukul 12 tengah hari dan pukul 1 petang. Jadi saya akan ambil sesi pukul 1 petang untuk sama-sama menunaikan solat fardu Jumaat. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini adalah bilik duduk tempat solat, dan kalau kita pergi ke sana kita akan jumpa restoran dan cafeteria. Okay, tadi saya solat di bahagian basement. Sekarang saya nak menghala ke atas untuk lihat masjid utama yang terletak di Central London. Jadi sebenarnya masih lagi di bahagian ruang limpah. Kita belum masuk lagi ke dalam main hall ataupun ke dalam ruang solat utama. Jadi sekarang saya menghala ke bawah, keluar dulu sebelum kita nak pergi masuk ke dalam ruang solat utama. Oh, ini adalah bahagian luar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dah selesai menunaikan solat fardu Jumaat di Masjid Central London. Ini adalah masjid yang terbesar yang terdapat di Kota Raya London. So saya solat di bahagian basement sebab saya datang agak lambat. Sekarang saya nak explore dulu lah macam mana keadaan di dalam masjid di Central London. Assalamualaikum. Salam. Okey, sebenarnya masjid ni dia berbentuk segi 4, dan di tengah-tengah ni adalah kawasan lapang, kawasan kosong. Di sini tempat dimulakan solat, dan arah kiblat di sebelah sana. Nanti kita tengoklah. Kita cuba hala ke dalam ruang utama, insyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Truth and prostrate to you until I took the first step, and that's when you opened the doors for me. Now jom kita masuk masjid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang saya berada di dalam main hall Masjid Central London ataupun London Central Masjid maksud saya, yang terletak di Baker Street di Kota London. All praises to Allah, all praises to Allah.
that you've done for me through all my years. I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years. I've been lost. You've guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Saya dalam perjalanan menghala balik ke Baker Street Tube Station untuk ke destinasi lain pula. Okay? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.